Pernah tak tengok carta saham lepas tu rasa pening kepala? Nampak macam garisan-garisan tak ada makna. Tapi sebenarnya, carta tu tengah bercakap dengan kita. Dalam sesi kali ini, kita akan belajar macam mana nak faham bahasa rahsia pasaran ni guna candlestick. Tak kisahlah kalau anda ni zero sekalipun. Jom! Okey, kita mulakan dengan satu soalan yang agak pedih sikit. Kenapa ramai sangat trader, terutamanya yang baru-baru ni, selalu rugi? Mesti ada sebabnya kan? Jawapannya selalunya berpunca daripada satu benda yang sama. Jawapannya simple je sebenarnya. Sebab diorang tak pandai baca bahasa rahsia market. Ya, market ada bahasa dia sendiri. Diorang nampak line hijau, line merah, tapi diorang tak nampak cerita yang carta tu cuba sampaikan. Dekat sinilah candlestick ni jadi macam penterjemah peribadi kita. Dan kalau kita dah mahir, apa hasilnya? Cuba tengok nombor ni. Ini bukan nombor telefon ya. Ini adalah keuntungan yang dibuat oleh seorang trader dalam masa satu hari. Satu hari je. Macam mana? Hanya dengan faham corak-corak yang kita akan belajar sekejap lagi. Okey, ini bukan jaminan yang kita semua akan dapat macam ni. Tapi, ia tunjukkan betapa powernya skill membaca carta ni. Baiklah, jom kita anggap candlestick ni macam satu bahasa universal. Betul, tak kisahlah anda trade saham ke, kripto ke, emas ke, apa-apa je lah, bahasanya tetap sama. Bila anda dah faham, anda boleh baca mana-mana pasaran. Ini analogi paling senang nak faham. Fikir macam ni, setiap satu candlestick tu ibarat satu huruf, macam A, B, C. Bila kita gabungkan huruf-huruf ni, kita dapat pattern kan? Itulah perkataan dia. Dan bila kita susun semua perkataan ni, barulah kita nampak cerita penuh pasaran. Okey, sebelum kita nak baca novel market, kita kena kenal ABC dia dululah kan. Jadi, jom kita bedah siasat huruf paling asas ni, apa sebenarnya yang ada dalam satu candlestick tu. Jadi, apa benda candlestick ni sebenarnya? Senang cerita, ia cuma satu cara nak tunjuk pergerakan harga dalam satu-satu masa. Contohnya dalam masa 5 minit atau satu hari. Menariknya, benda ni dicipta kat Jepun tau, zaman dulu-dulu dalam abad ke-18 untuk tengok harga beras. Dari harga beras sampai ke kripto, sekarang ia jadi alat paling popular untuk trader seluruh dunia. Setiap satu lilin yang kita nampak tu, ia dibentuk oleh 4 data penting. Ingat 4 benda ni je. 1. Harga open, harga masa mula-mula. 2. Harga high, harga paling tinggi dia cecah. 3. Harga low, harga paling rendah dia jatuh. Dan 4. Harga close, harga masa tamat tempoh. Open, high, low, close. OHLC. 4 ni je yang bina setiap candle tu. Okey, sekarang jom kita tengok macam mana 4 data tadi tu jadi lilin hijau atau merah. Senang je. Kalau harga close lebih tinggi dari harga open, boom, kita dapat lilin hijau. Maksudnya harga naik. Ini kita panggil bullish. Tapi, kalau harga close lebih rendah dari harga open, kita dapat lilin merah. Harga jatuh. Ini pula bearish. Nampak tak bahagian tebal tu? Itu body dia, tunjuk jarak antara open dengan close. Lepas tu garisan halus atas bawah tu, itu sumbu atau wick yang tunjuk harga paling high dan paling low. Alright, ABC dah kenal. Sekarang, jom kita belajar beberapa perkataan asas pula. Kita akan tengok bentuk-bentuk candle yang paling common dan apa maksud dia, apa yang market tengah rasa sebenarnya. Isyarat nombor 1. Ini yang paling senang nak nampak, keyakinan yang kuat. Ini tanda yang jelas bila buyer atau seller tengah betul-betul control market. Tak ada lawan. Jom kita tengok macam mana rupa dia. Ini dia, lilin badan panjang atau long body candle. Tak kisahlah dia hijau ke, merah ke. Kalau body dia panjang macam ni, maksudnya tekanan beli atau jual tu memang padu. Lagi panjang body, lagi kuat momentum. Senang kan? Nampak je candle ni, kita tahu market tengah all in satu arah. Okey, isyarat kedua pula, 180 darjah berbeza. Ketidaktentuan. Ini masa market tengah pening, confused. Buyer nak naik, seller nak turun. Dua-dua tengah bergasak tapi tak ada siapa yang menang. Contoh paling famous untuk ni ialah lilin doji. Tengok tu, harga open dengan close dia lebih kurang sama je. Sebab tu body dia jadi halus sangat. Kadang-kadang macam tak ada body langsung. Nampak macam tanda plus kan? Ini betul-betul macam tarik tali. Bila nampak doji ni, kena hati-hati. Selalunya ia bagi amaran. Trend mungkin nak pusing. Satu lagi geng tak tentu arah ni ialah spinning top. Macam gasing. Body dia kecil tapi sumbu atas dengan bawah dia panjang. Macam doji juga dia tunjuk yang buyer dan seller tengah berebut kuasa. Selalunya bila nampak ni, market tengah fikir, nak pergi mana ni? Dan
Isyarat yang ketiga, yang ni mungkin ramai orang suka cari. Isyarat potensi pusing balik atau reversal. Ini petunjuk yang sangat kuat yang trend sekarang ni mungkin dah nak habis dan nak tukar arah. Okey, dekat sini kita ada dua superstar reversal. Sebelah kiri namanya hammer, tukul. Tengok sumbu bawah dia yang panjang tu. Apa cerita dia? Ceritanya, seller cuba tolak harga ke bawah gila-gila, tapi buyer datang lawan balik, tolak harga naik semula. Selalunya kita jumpa dia dekat bawah downtrend. Sebelah kanan pula, lawan dia, shooting star, tahi bintang. Sumbu atas dia pula yang panjang. Ni cerita dia terbalik. Buyer cuba bawa harga terbang tinggi, tapi seller datang tekan balik ke bawah. Yang ni pula kita selalu nampak dekat puncak uptrend. Okey, kita dah kenal huruf, dah tahu sikit-sikit perkataan. Tapi, tolong dengar betul-betul, ini part paling-paling penting. Satu candle tu sendiri, tak ada makna sangat pun. Kuasa sebenarnya hanya muncul bila kita tengok konteks gambaran besar. Macam kata Ross Cameron ni, tanpa konteks, candlestick ni tak banyak membantu pun. Maksudnya, bentuk candle tu memang penting. Tapi, kat mana candle tu muncul dalam carta, itu lagilah penting. Jom kita tengok contoh. Senang sikit nak nampak. Bayangkan ada satu saham ni tengah dalam downtrend yang jelas. Harga asyik jatuh. Merah je semua. Memang seller tengah king lah masa ni. Tiba-tiba, dekat dasar lurah tu, betul-betul kat bawah sekali, muncul pula satu candle hammer. Corak pusing balik yang kita baru belajar tadi tu. Dia muncul dalam konteks yang betul-betul cun. Jadi, apa cerita dia sekarang? Carta tu tengah beritahu kita, oi, seller dah cuba sehabis baik nak tolak harga lagi rendah, tapi tak lepas. Buyer dah masuk dan lawan balik dengan kuat. Ini tanda-tanda awal yang momentum mungkin dah nak bertukar. Reversal mungkin dah dekat. Okey, jadi apa yang kita kena ingat dari semua ni? 4 benda je. Pertama, warna candle, hijau atau merah, bagi tahu kita arah harga. Kedua, body candle tu pula tunjuk betapa kuat pergerakan tu. Ketiga, sumbu atau wick tu tunjuk ada perlawanan, ada rejection. Dan yang paling penting, nombor 4, konteks adalah segala-galanya. Di mana candle tu muncul, itu yang paling mustahak. Jadi sekarang, anda dah kenal ABC bahasa market. Soalannya, dah sedia ke nak mula baca cerita dia? Teruskan belajar, teruskan berlatih dan lama-lama anda akan nampak yang pasaran ni memang betul-betul bercakap dengan kita.